berkongsi dengan cikgu-cikgu semua ya. Alright, daripada latar belakang Pulami sehinggalah kepada penilaian melalui sistem bersepadu Pulami. Okey, sebelum kita mengulas lanjut dulu ya mengenai latihan mengajar, prosedur dan sebagainya. Jadi saya ingin berkongsi dengan cikgu-cikgu semua. Alright, inilah merupakan carta organisasi Pulami, Pusat Latihan Mengajar dan juga Industri yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Ashadi Abbas yang merupakan pengarah kepada Pulami, dan juga di bawah beliau terdapat dua orang timbalan pengarah iaitu Dr. Hafsah dan juga Profesor Madya Dr. Nur Ain Hidayah, dan saya merupakan penyelaras iaitu Dr. Mak Muzani bin Ibrahim. Jadi sekiranya ada apa-apa isu yang berkaitan dengan pelaksanaan latihan mengajar di kalangan guru-guru pelatih di bawah selian tuan-puan, boleh terus berhubung dengan saya ya, Dr. Mak Muzani bin Ibrahim, ataupun dengan pegawai takbir kami, pembantu takbir kami iaitu Puan Nur Balkis Taqifah. Alright. Okay, kalau nak contact dengan Dr. Hafsah, maybe maklumat itu lambat sedikit lah sebabnya dia bukan unit DPLI, saya yang betul unit DPLI. Alright Okay, seterusnya kita pergi pula kepada matlamat latihan mengajar. Pertama sekali, apa sebenarnya latihan mengajar? Kenapa pelajar ini datang ke sekolah tuan-puan? Pertama sekali, mereka ingin menyediakan peluang ya. Latihan mengajar ini berperanan dalam menyediakan peluang kepada pelajar mengalami dan mengaplikasikan ilmu pendidikan dalam konteks benar di institusi pendidikan, di sekolah tuan dan puan. Alright. Terdapat 4 objektif latihan mengajar. Yang pertama sekali adalah untuk mereka bentuk perancangan dan juga amalan terbaik. Di sinilah ya guru-guru pelatih UPSI ingin menuntut ilmu daripada tuan-puan, cikgu-cikgu yang amat berpengalaman ya, okey, dalam merancang pengajaran, dalam membina RPH, dan juga ingin mengadaptasi amalan terbaik daripada cikgu-cikgu semua. Para pelajar ni akan tengok, akan menjadikan cikgu-cikgu sebagai role model kepada mereka dalam menjalankan proses pembelajaran dan juga pengajaran. Yang kedua adalah untuk mempraktikkan amalan reflektif dan juga inovatif dalam persekitaran PDP. Alright. Maybe lah cikgu-cikgu boleh dedahkan kepada guru-guru pelatih kami ya mengenai bagaimana nak membina BBM yang terbaik ya, ataupun nak buat kajian tindakan ke, itu depends kepada cikgu-cikgu. Yang seterusnya, mengaplikasikan pengetahuan dan juga kemahiran PDP dalam konteks sebenar, iaitu memang ya persekitaran sebenar dalam kelas, dan seterusnya mengamalkan sikap dan sahsiah guru profesional sepanjang program latihan mengajar. Kami sangat amat berharap bahawa para pelajar iaitu guru-guru pelatih yang datang sekolah puan-puan memang menjaga tata susila mereka ya untuk mengamalkan sikap dan juga sahsiah guru profesional sepanjang latihan mengajar ini. Alright, kita pergi pula kepada tempoh latihan mengajar. Okey, ada 2 kohort sebenarnya serentak ya. Kohort mood cuti sekolah dan juga kohort daripada Yayasan Agama Islam ya. Okey, yang pertama mereka akan menjadi latihan mengajar pada 11 Mei sehingga 16 Ogos 2026. Okey. Jadi sekarang ni ada lagi dalam berapa? 11 Mei, baru seminggu lebih lah, baru 2 minggu mereka menjadi latihan mengajar. That's why lah kami mengambil kesempatan ini untuk memberikan taklimat kepada guru-guru pembimbing, okey, mengenai penilaian, apa sepatutnya yang perlu dinilai, okey, bagaimana penilaian yang dibuat dan sebagainya. Okey, sebenarnya kami nak buat taklimat ini secara face to face, tetapi memandangkan ya dasar penjimatan yang telah diutarakan oleh kerajaan kita sendiri ya, dan juga untuk kami orang kata apa, capai ya setiap sekolah-sekolah itu agak sukar sedikit. Jadi kami mengambil langkah yang amat efektif, iaitu dengan mengadakan taklimat latihan mengajar secara atas talian.
Okey, seterusnya kita pergi pula ya. Okey, isu yang paling penting sekali. Pertama sekali yang akan ditanya sama ada di kalangan guru-guru pembimbing ataupun guru pelatih sendiri ya. Pertama sekali mengenai kehadiran. Jadi para pelajar perlu hadir setiap hari bekerja secara fizikal di institusi. Tiada istilah cuti rehat diberikan. Hanya ada cuti sakit. Tapi cuti sakit pun hanya terhad kepada 3 hari sahaja sepanjang menjalani latihan mengajar. Okey ya. Yang seterusnya, sepanjang tempoh latihan mengajar, para pelajar ataupun guru pelatih ini tertakluk kepada AUKU ya, Akta Universiti dan juga College University, dan pada masa yang sama, okey, mereka juga tertakluk kepada peraturan-peraturan di setiap institusi yang mereka jalani latihan mengajar. Okey, dan seterusnya ya, mereka ini, guru-guru pelatih ini, okey, kalau boleh ya, perlu diberikan 6 hingga 8 jam seminggu untuk pengajaran. Bukan termasuk dengan relief dan sebagainya ya. Memang pengajaran, memang ada lesson plan. Okey, guru-guru ini perlu diberikan 6 hingga 8 jam seminggu. Okey, tapi walau bagaimanapun kami mendapat maklum bahawa ada guru-guru pelatih yang 2 in 1. Mereka menjalani latihan mengajar dan pada masa yang sama mereka merupakan guru kontrak di sekolah tertentu. Jadi sekarang ni, alright, apa sahaja subjek yang mereka buat ataupun mereka bekerja sebagai guru kontrak itu dianggap sebagai latihan mengajar. Okey, tertakluk hingga ke 8 jam, 6 hingga ke 8 jam seminggu ni untuk guru yang betul-betul guru pelatih. Kalau yang memang bekerja di sekolah itu, tertakluk kepada amalan biasa yang telah dilalui oleh guru-guru tersebut. Okey, yang seterusnya kita pergi pula kepada ketidakhadiran pelajar. Okey, boleh dipertimbangkan ya, seperti mana yang telah saya terangkan tadi, guru-guru pelatih ini tidak diberikan cuti rehat. Mereka hanya diberikan cuti sakit ya, tertakluk kepada maksimum 7 hari. Okey, mencapai cuti kuarantin yang disahkan pegawai perubatan, kematian ahli keluarga yang terdekat maksimum cuti 3 hari dan cuti umum yang diwartakan oleh kerajaan. Okey, pengambilan, okey, klausul ini amat penting ya cikgu-cikgu. Pengambilan cuti semasa menjalani latihan mengajar adalah tidak dibenarkan. Pelajar yang mengambil cuti lebih daripada 3 hari perlu menggantikan hari-hari yang selebihnya. Maksud dia sekarang macam ni cikgu. Para pelajar memang tak boleh ambil cuti rehat. Mereka boleh dapatkan cuti sakit kalau mereka sakit lah kan. Jadi sekarang ni cuti sakit maksimum 3 hari cikgu. Katakanlah bulan pertama pelajar dia dapat MC 2 hari. Bulan kedua dia sakit lagi, dia dapat MC 2 hari. Jadi dah lebih 3 hari kan, dah 4 hari kan. Jadi pelajar itu perlu menggantikan 1 hari lagi ya. Jadi katakanlah kita punya tempoh latihan mengajar 16 Ogos, jadi dia kena tambah lagi 1 hari bekerja. Ya, alright. Macam itulah. Kiranya contohnya sekarang ni kan, kalau mendapat cuti kuarantin kan. Jadi sekarang cuti kuarantin sebenarnya 5 hari. Okey, jadi 3 hari dia dapat cuti betul-betul, yang 2 hari tu dia kena gantikan. Yang 3 hari tak boleh gantikan. Okey, ada pelajar daripada semester lepas, dia kena kuarantin 2 kali. Anak dia demam kan. Okey, jadi sekarang ni dia dapat 10 hari lah kalau digabungkan cuti tersebut. Jadi dia perlu menggantikan sebanyak 7 hari ya. Hanya 3 hari saja yang diberi cuti. Okey, tambah lagi, extend lagi dia punya cuti. Alright. Seterusnya, syarat lulus latihan mengajar. Pertama sekali telah menjalani latihan mengajar mengikut tempoh yang ditetapkan. Okey, daripada Mei hingga Ogos tadi ya. Telah mematuhi semua peraturan latihan mengajar dan juga memperoleh sekurang-kurangnya grade B iaitu 65 markah dan diperakui oleh Senat. Okey. Setakat itu ada tak apa-apa soalan cikgu setakat ini? Ada ke cikgu? Ke tak ada? Saya teruskan ya cikgu ya? Alright, okey. Saya teruskan.
Seterusnya kita pergi pula kepada permohonan penangguhan latihan mengajar. Selalunya penangguhan ni sebelum start latihan mengajar lah. Okey, pelajar, guru-guru pelatih ataupun anak murid cikgu lah ya. Guru pelatih ni macam anak murid cikgu juga sebenarnya ya. Okey, dia orang nak menuntut ilmu daripada cikgu. Alright. Mereka ni sebenarnya kalau menangguh sebelum start lagi. Okey, jaranglah menangguh bila dah start latihan mengajar. Permohonan penangguhan latihan mengajar boleh dilakukan sehingga minggu ketiga dengan kebenaran dekan ataupun fakulti. Ya, okey, kiranya sekarang ni minggu ni boleh lagi lah sekiranya kami menasihatkan sekiranya pelajar tersebut mengandung ya. Alright, dan juga dijangka akan bersalin pada ketika mereka sedang menjalani latihan mengajar ataupun mereka kurang sihat ke, ada yang patah kaki dan sebagainya ya. Dan kami menasihati mereka untuk menangguh pengajian ya. Alright, untuk memudahkan proses latihan mengajar tersebut. Okey. Yang seterusnya kita pergi pula kepada kes-kes gagal latihan mengajar ya. Okey, terdapat 6 ya kriteria ataupun kes-kes yang gagal latihan mengajar. Yang pertama sekali ya, memperoleh grade B- iaitu kurang daripada 65% dan juga ke bawah. Okey, grade ini, markah ini ditentukan oleh guru pembimbing iaitu tuan-tuan dan puan-puan cikgu-cikgu di hadapan saya ini dan juga pensyarah penyelia. Ya, alright. Yang seterusnya, tidak menjalani latihan mengajar dan tiada rekod penangguhan. Okey, pelajar ni memang skip. Dia tak pergi latihan mengajar, memang garanti fail. Okey, tidak hadir melebihi 3 hari tanpa kebenaran dan tidak menggantikan hari-hari selebihnya. Okey, ini pun penting juga ya. Alright. Katakanlah dia cuti kuarantin 5 hari, jadi 2 hari itu perlu diganti. Kalau tak ganti, kemungkinan kami boleh gagalkan. Ya, faham ya? Yang seterusnya, tidak melengkapkan fail persediaan latihan mengajar. Okey, macam mana sekalipun ya, selalunya ada ERPH dan sebagainya. Tetapi untuk pelajar latihan mengajar ataupun guru pelatih daripada UPSI, kami masih menekankan kepada penggunaan fail persediaan latihan mengajar yang mawujud tu ya. Bukan apa orang kata, bukanlah dalam bentuk soft copy, dalam bentuk hard copy ya. Alright, and seterusnya, guru pelatih yang gagal perlu mengulang latihan mengajar dan dibenarkan untuk mengulang hanya sekali dalam pengajian. Maksudnya, kalau semester ini dia ambil latihan mengajar dan juga dia gagal, jadi dia boleh untuk repeat balik latihan mengajar pada semester akan datang. Sekiranya pada semester akan datang itu gagal juga, jadi pelajar ini boleh diberhentikan ya. Alright. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada tanggungjawab dan juga etika guru pelatih. Okey, saya nak tekankan di sini ya, etika guru pelatih di mana guru-guru pembimbing bolehlah tengok ya. Oh, ini bolehlah tengok ya, boleh nilai, boleh selia guru-guru pelatih di bawah seliaan masing-masing Tengok kalau ada guru pelatih yang tidak mengikut etika yang sewajarnya, boleh ditegur Okey, seterusnya pertama sekali iaitu guru pelatih mesti memahami dan mengamalkan etika profesion keguruan. Macam cikgu-cikgu di hadapan saya ni lah ya, okey, sentiasa mengamalkan etika profesion keguruan. Okey, yang seterusnya, sekiranya menerima teguran daripada pensyarah penyelia, pentadbir institusi atau guru pembimbing, guru pelatih hendaklah bersikap positif. Okey, banyak isu yang berlaku di mana guru-guru pelatih memberi maklum balas kepada kami yang mana guru-guru pelatih mereka, guru-guru pembimbing ni bagi maklum balas di mana guru pelatih yang di bawah seliaan mereka, okey, pertama sekali tidak dapat menerima teguran ya. Mereka akan rebel, akan orang kata memberontak ya. Kalau contohnya sekarang ni nak minta RPH tak bagi, tak boleh macam tu tak bolehlah bersedekat sedemikian kan. Lepas tu kalau ditegur tentang pengajaran, oh tak, saya belajar dekat UPSI belajar lain. Tak boleh jawab macam tu. Tak boleh jawab macam tu Di mana
Cikgu-cikgu kami angkat ya, di mana cikgu-cikgu ni merupakan orang-orang yang pakar dalam bidang pendidikan ya, dalam bidang perguruan. Okey, cikgu-cikgu memang ada authority untuk mengajar guru-guru pelatih kami ya. Alright. Seterusnya, guru pelatih tertakluk kepada AUKU dan sebarang pindaan. Alright. Okey, tanggungjawab guru pelatih lagi pertama sekali, ia adalah disesuaikan ya dengan Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 6 tahun 1985, okey, bilangan 7 2001 dan juga edaran KPPM KP 5 dalam kurungan 49 yang mana menekankan kepada tiga aspek. Yang pertama sekali, memakai pakaian mengikut ketetapan pihak institusi seperti baju Melayu, baju kurung dan sebagainya. Yang kedua, memakai kasut bertutup. Sandal tidak dibenarkan. Ini especially kepada guru pelatih perempuan. Okey, cikgu-cikgu boleh tegur mereka ya. Okey, untuk sentiasa memakai kasut bertutup. Tak boleh pakai sandal. Okey, seterusnya memakai tanda nama sewaktu menjalani latihan mengajar. Yang last sekali, berambut pendek lelaki, sekiranya lelaki dan juga kemas, dan juga guru pelatih tidak dibenarkan untuk mewarnakan rambut. Okey, itu merupakan antara elemen ataupun kriteria yang perlu dipatuhi oleh setiap guru pelatih daripada UPSI. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kelayakan guru pembimbing. Ada yang telefon kami di pusat latihan mengajar, okey, mengatakan bahawa cikgu tuan, saya ni cikgu mengajar bla bla bla, walau bagaimanapun saya tak ada ikhtisas, boleh ke saya tak jadi guru pembimbing? Okey, ini jawapannya ya. Okey, guru yang mempunyai kelayakan ikhtisas pendidikan, contohnya dia ada diploma pendidikan, dia ada degree pendidikan ya, sama ada pendidikan kimia dengan kepujian. Okey, ataupun katakanlah ijazah sarjana muda kimia dengan pendidikan sama. Okey, boleh Okey, itu namanya ikhtisas. Ada ikhtisas. Okey, dan juga disahkan dalam jawatan. Sekiranya tak ada ini, kiranya tak ada guru yang ada ikhtisas dekat dalam bidang yang sama dengan guru pelatih. Contohnya kimia. Tak ada cikgu yang ada ikhtisas kimia contohnya. Boleh cikgu sains ya. As long as ada ikhtisas. Kalau tak ada juga yang ada ikhtisas, kita pergi kepada klausa kedua. Guru mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran atau bidang yang berkenaan sekurang-kurangnya 3 tahun. Okey, contohnya kalau sekolah swasta contohnya ya. Alright, ada seorang guru pelatih datang ke sekolah tersebut. Alright, katakanlah guru pelatih ini option dia adalah fizik katakan. Okey, pertama sekali tak ada pun orang cikgu yang ada option fizik yang ikhtisas. Walaupun tak ada juga cikgu yang option sains yang ikhtisas. Okey, walau bagaimanapun ada seorang cikgu yang memang mengajar sains di sekolah tersebut walaupun tak ada ikhtisas, tapi beliau amat berpengalaman mengajar lebih daripada 3 tahun. Jadi beliau boleh dilantik sebagai guru pembimbing. Okey, kalau tak ada dua-dua ni, macam mana? Pentadbir institusi mencadangkan guru yang mengajar mata pelajaran di kelas yang diambil oleh guru pelatih sebagai guru pembimbing. Contohnya, cikgu-cikgu menyelia pelajar, kelas cikgu tu akan diambil alih oleh pelajar kan? Bukan semua, tapi maybe dalam 6 hingga ke 8 jam lah ya, akan diambil oleh guru pelatih. Jadi cikgu boleh menjadi guru pembimbing kepada guru pelatih tersebut. Okey, kami meletakkan sepenuh kepercayaan kepada pihak pentadbir untuk melantik guru pembimbing kepada guru pelatih daripada UPSI. Okey, setakat ini ada tak apa-apa soalan daripada guru pembimbing? Ada ke? Tuan. Ya saya. Maaf ganggu tuan, saya nak tanya. Ya saya. Kalau guru pelatih ni, masa dia sampai 8 jam seminggu tuan, macam gitu? Dia macam ni puan ya, cikgu ya. 6 jam hingga ke 8 jam dalam masa seminggu ya. Walau bagaimanapun kami ikut kepada ketetapan yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Ya,
Alright, itu dalam mengajar tau. Dia orang kena pergi dekat sekolah, setiap waktu lah kan, setiap hari lah kan. Alright. Ikut kepada peraturan sekolah lah. Katakan kalau sekolah puan habis sekolah pukul 1.40. Dia orang kena datang hari-hari lah. Bukan 8 jam tu, lepas 8 jam boleh balik. Tak ada. Dia orang kena ikut peraturan sama seperti cikgu-cikgu yang lain. Ini adalah 6 hingga ke 8 jam tu adalah waktu pengajaran di sekolah, di kelas. Okay? Boleh lebih ke tuan? Maksudnya lebih tu boleh ke sampai 14 boleh. ke? Itu depend kepada pihak sekolah. Okey, sekiranya tidak dirasakan tidak membebankan guru pelatih itu boleh, ya. Sekiranya tidak membebankan. Boleh. Terima kasih tuan. Maaf tuan, tak tahu tanya. Saya. Nanti di hujung nanti tuan sharekan balik kat siapa yang kita nak contact tadi kalau pihak sekolah nak contact tadi kan masa awal tadi kan diberitahu tadi. Kejap lagi lah lepas di akhir nanti saya nak nombor kontak puan apa macam mana kalau kita nak berhubung dengan pihak daripada USI ke macam mana. Okey, boleh ya cikgu, boleh cikgu Arfah. Okey, boleh cikgu Arfah. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih ya cikgu ya, terima kasih cikgu. Ada lagi ke? Boleh terus cakap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ya, Cikgu Khairul. Baik, saya nak tanya sikit berkaitan dengan yang saya faham lah, saya tengok apa panggil daripada pihak pentadbir, saya ada mengawasi seorang cikgu perempuan. Okey, kemudian waktu yang dibagi di antara 6 ataupun 8 waktu. 6 hingga 8 jam, ya betul lah. 6 hingga ke 8 jam waktu mengajar masa seminggu. Okey, kemudian kadang-kadang kita kalau macam kita nak bagi relief kepada dia tu banyak mana maksudnya sehari tu. Contohlah kita kata hari ni dia masuk sejam. Mungkin relief tu sejam. Boleh? Boleh. Relief tu boleh. Relief tu bukan mengajar ya. Yang 6 hingga 8 jam tu adalah waktu pengajar. Ya. Yang relief ataupun sukan dan sebagainya tu itu bukan mengajar. Boleh cikgu Okey. Saya mohon cikgu-cikgu semua selebihnya bergantung pada pihak sekolah kalau memerlukan pelatih tu untuk berpengalaman untuk menjaga sesuatu dia bolehlah kan. Betul. Macam faham saya 8 jam tu untuk mengajar sahaja. Betul. 6 hingga 8 jam tu untuk mengajar sahaja. Betul tu cikgu ya. Alright ya. Okey, sekiranya diturun. Ya cikgu? Ya. Okey. Alright. Cikgu Nur Hafizah ya. Okey, silakan cikgu ataupun cikgu Suhaila. Okey, saya nak tanya. Macam guru pelatih ni, dia boleh ke ikut aktiviti luar? Macam ikut rombongan perkhemahan luar kawasan? Okey, Cikgu Suhaila, boleh ya Cikgu Suhaila, tapi bukan sebagai guru, ketua guru tu lah Dia hanya sebagai guru pembantu saja. Sebab nanti kalau kami guru-guru pelatih ni tidak boleh dipertanggungjawabkan sekiranya ada berlaku apa-apa. Macam tu. Sekiranya macam nak bawa kenderaan kan, bawa pelajar. Kalau boleh elakkanlah kerana na'udzubillah tiba-tiba ada berlaku apa-apa kepada pelajar, guru pelatih ini tak boleh nak dipertanggungjawabkan. Dia boleh meneman cikgu-cikgu lain. Itu sahaja, membantu cikgu lain. Betul tak kalau pemahaman saya, dia ni macam seolah-olah sedang belajar. Jadi dia boleh ikut untuk tengok macam mana kita handle budak dan sama-sama dia jadi pembantu, dia belajar macam mana kita buat. Tapi kita tidak boleh memberi tanggungjawab besar tu sebagai ketua pada dia untuk bawa budak tu sepenuhnya. Betul tak? Kuasa penuh bukan atas dia. Betul Cikgu Arfah, betul. Tak boleh. Memang tak boleh kira situ. Bukan apa, kalau dia orang ni tak boleh dah dipertanggungjawabkan. Dia orang masih pelajar di universiti sebenarnya. Boleh. Cikgu, kalau boleh kita tanya soalan direct cikgu Kalau Taib ni saya takut saya terlepas pandang Alright, ada yang tanya kat sini dekat Taib ni janganlah bebankan dengan bagus cikgu, bolehkah guru pelatih membantu relief? Boleh. Okey, guru pengiring tu guru pengiring kan, maksudnya kan bukan ketua dia membantu saja. Itu boleh. Membantu cikgu lain. Contohnya Cikgu Arfah jadi bawa pelajar ke netball. Okey, saya Cikgu Muzani, saya boleh bantu Cikgu Arfah. Tapi Cikgu Arfah lah yang akan handle semua sekali. Saya bantu saja. Contohnya macam tu
Alright Dia ya? sedang belajar lah. Dia sedang belajar. Dia membantu kita dan sama-sama dia sedang belajar apa yang kita buat. So kalau dia Ah. jadi cikgu, dia faham lah apa tanggungjawab guru tu. Betul tak? Okey, betul Cikgu Alfa. Guru yang baru 4 tahun boleh jadi guru pembimbing ke? Boleh Cikgu. Boleh. Kalau dia sama bidang. Kami memang meletakkan sepenuh kepercayaan kepada pihak sekolah. Kami ikut je pihak sekolah tu. As long as kalau boleh ikut sama bidang yang cikgu tu. Kalau boleh ada ikhtisas. Tapi kalau sekolah tu memang tak ada ikhtisas, kita pergi kepada pengalaman. Kalau tak ada pengalaman, tak ada ikhtisas, kita depend kepada pihak pentadbir sekolah. Boleh Saya baca perlu ke sebab 5% memerangkui markah. Betul. Perlu aktiviti co-curriculum. Betul. Memang betul perlu aktiviti co-curriculum. Okey, silakan Cikgu Nur Hafizah. Baik, Assalamualaikum. Saya nak bertanya tentang RPH, guru pembimbing ni. Mhm. Kan RPH dia ni macam kami, guru biasa ni, kami kena submit pada pentadbir seminggu direct. Mhm. Jadi murid cikgu guru praktikal ni dia nak submit kepada pentadbir seminggu juga ke? Atau Okey. Macam ni. Okey. Dia depends kepada pihak sekolah. Sama ada pihak sekolah kata pentadbir kan. Kalau katakan pentadbir dia buat ada regulation. Dia kata guru pelatih, you adalah sebahagian daripada cikgu juga, you kena submit juga seminggu. Jadi guru pelatih kena submit. Ada juga sekolah yang tak mewajibkan guru pelatih untuk submit. Dia hanya submit kepada guru pembimbing sahaja. Ada juga. Depends kepada pihak pentadbir sekolah. Guru pelatih perlu akur. Boleh cikgu Okey, bermakna saya kena refer dengan pentadbir dululah. Depend kepada pentadbir. Kalau pentadbir kata kena hantar, guru pelatih kena akur. Ataupun kalau pentadbir kata just hantar kepada guru pembimbing dia, hantar kepada cikgu Nur Hafizah je, hantar kepada cikgu Nur Faizah saja. Kami opsi hanya ikut kepada ketetapan yang dibuat oleh pihak pentadbir. Okey, sila cikgu Nur Anisamni. Okey. Okay, Assalamualaikum. Saya nak tanya, guru pelatih boleh tak bagi 2 subjek? Kalau sekiranya ada keperluan. Okey, boleh. Sekiranya ada keperluan. Okay, terima kasih. Okey, tapi kalau boleh kita dahulukan subjek major dia. Katakan dia kimia and then adalah pula kekosongan kan dalam pendidikan seni. Boleh, tak apa. Macam saya dulu bekas cikgu juga. Saya praktikal, saya mengajar kimia, sains. Okey, tapi saya kena mengajar pendidikan seni. Boleh je, tak apa. Okey, boleh Maksudnya dahulukan meja dia lah kan? Ya, dahulukan meja dulu. Betul. Okey. Okay, Assalamualaikum. Saya Saya nak tanya berkenaan dengan guru saya lah. Sebab dia memang guru sepenuh masa di sekolah. Jadi kalau dia ambil 8 masa saja untuk praktikal, RPH praktikal dia tu untuk 8 masa tu je lah ya? Macam ni cikgu. Kalau dia ni dua topik lah kan, 2 alam lagi ni kan. Cikgu yang betul-betul mengajar dan juga cikgu guru pelatih kan. Okey. Jadi untuk cikgu yang betul-betul dekat sekolah tu dia buat latihan mengajar, semua subjek itu adalah dianggap sebagai latihan mengajar. Boleh cikgu? Bukan 6 hingga 8 jam sahaja. Tak, maksudnya RPH yang dia perlu dihantar ke UPSI tu, sebabnya kalau macam di sekolah RPH kita orang buat simple je. Kalau RPH praktikal ni kan dia ada step-step lengkap kan. Jadi dia perlu buat RPH yang lengkap tu untuk 8 masa tu saja ke? Dia kena buat the whole sebenarnya. The whole. Dia 2 alam. Dia 2 topik. Kami tak ada macam mana kita nak bahagikan. Dia kan cikgu kan mengajar banyak subjek kan. Mengajar banyak masa kan. Katakan 15. Takkan nak bahagikan 7 je untuk latihan mengajar. Lagi yang selebihnya kita bukan dalam latihan mengajar. So tak ada indikator seperti itu. Jadi kami terus pukul rata kalau cikgu yang betul-betul jadi cikgu dan juga at the same time guru pelatih dia kena menjalani latihan mengajar seperti dia cikgu tu. Faham Boleh Okey. Minta maaf nak bertanya. Dia hanya perlu, dia tak payah buat 2 lah kan. Dia buat yang untuk dia punya usi tu saja kan. Kita tengok dia berdasarkan apa yang usi standard RPH yang usi buat lah kan. Betul tak? Dia tak perlulah nak buat 2. Yang sekolah tu tak payahlah kan. Dia cuma buat usi, cuma ikut apa yang dia ajar saja. Betul? Betul? Kami di UPSI kami akan menilai apa yang UPSI nak tu lah, yang standard UPSI tu lah. Jadi murid ini hanya perlu buat yang UPSI tu sajalah, betul tak? Kita cuma yang guru pembimbing ni akan tengok yang UPSI punya saja jugalah ya.
guru pembimbing ni akan tengok yang mana opsi punya macam tu alright tapi sekarang ni macam ni. Sekarang ni kalau cikgu tu 2 topi. Dia cikgu di sekolah itu dan pada masa sama dia jadi guru pelatih. Okey, ini situasi dia berbeza alright. Sekarang ni okey dia depends nanti boleh pelajar ini boleh tanya ataupun rujuk kepada pensyarah penyelia. Takkanlah ada dua plan. ERP kena buat juga kan. Lepas tu yang opsi pun kena buat juga, membebankan pula kan. Jadi sekarang ni kalau yang pakai 2 topi tu boleh clarify dengan pensyarah penyelia masing-masing dia nak macam mana. Kalau saya jadi pensyarah penyelia hanya satu saja yang perlu buat. Tak perlulah buat edisi. Faham kan? Macam tu. Alright. Boleh dia ada beza antara guru pelatih yang betul-betul guru pelatih dan juga guru pelatih plus guru di sekolah tersebut. Okey. Boleh? Ya saya. Assalamualaikum, saya nak bertanya. Ya. Macam guru pelatih yang saya bimbing ni, dia bawa subjek yang sama untuk 2 guru, subjek RBT, satu lagi subjek matematik. Jadi, dia punya penilai RPH tu nak hantar pada guru pembimbing atau nak hantar kepada guru yang dia ambil alih jadual waktu tu? Saya nak penjelasan kat situ. Okey, selalunya adalah guru yang kita ambil waktu tu akan jadi guru pelatih. Selalunya macam tu cikgu Alright Alright. Tetapi walau bagaimanapun dalam situasi cikgu ni dia ada ambil 2 kelas lah, dua waktu cikgu yang berbeza. Betul tak? Betul kan? Nak 3 kelas. Maksudnya untuk waktu saya dengan seorang cikgu lagi tu 2 subjek yang sama. Satu subjek lagi tu dia senang macam ni. Cikgu dia subjek RBT, satu lagi subjek matematik. Okey cikgu. Cikgu pun sekarang ni siapa yang guru pembimbing pelajar tersebut? Cikgu ke? Saya. Okey, guru pembimbing dia akan hantar RPH kepada guru pembimbing. Kerana satu pelajar hanya boleh ada satu guru pembimbing saja. Kerana untuk claim kami hanya bagi untuk satu guru saja. Walaupun dia ambil subjek daripada guru lain. Boleh cikgu Okey, kemudian ada tak setiap kami jadi guru pembimbing ni ada ke apa-apa bahagian dokumentasi kena isi? Okey, nanti ada dalam sistem. Nanti pegawai sistem saya akan bagi taklimat lepas ni. Dan juga tuntutan. Dia juga kena isi borang tuntutan. Nanti pegawai kami ni akan discuss nanti. Selepas saya bagi taklimat sesi saya. Boleh cikgu Assalamualaikum. Ya boleh. Saya. Saya nak tanya pasal pelatih saya, dia dapat 2 subjek, bahasa Melayu dengan sejarah sebab major dengan minor. Tapi untuk bahasa Melayu dia dapat 9 waktu. Maksudnya dia ada 4 jam setengah. Untuk sejarah ada 2 waktu, 1 jam. So minit dia hanya 5 jam setengah. 5 jam Kalau boleh itulah kalau boleh dia 6 jam lah kalau boleh sebabnya kena tambah lagi lah tambahlah macam tambahlah kot sepatutnya 6 jam. Minimum 6 jam. Itu tak termasuk perhimpunan ke tuan? Tak. Ini mengajar dalam kelas. Mengajar dalam kelas. Mengajar. Tak termasuk relief dia mengajar. So maksudnya waktu PDP dia tu paling kurang 6 jam. Betul. Okey. Baik. Boleh? Sama. Okey. Silakan. Assalamualaikum. Saya ada 3 orang sekarang ni. Boleh tak siapa yang cakap dulu ni? Saya. Okey, clear Nisa ke? Okey, boleh Saya Saudara Rumidah. Nak tanya ERPH tu guru pelatih hantar pada guru pembimbing. Guru pembimbing kena cop ke tidak? Kalau boleh chop lah untuk menampakkan bahawa dah disemak. Macam tu Alright Okey. Alright. Okey. Teruslah silakan. Satu lagi saya nak tanya. Untuk guru pembimbing ni perlu masuk setiap minggu ataupun macam mana tu untuk kita nilai guru pelatih? Okey, macam ni cikgu Okey. Untuk guru pembimbing kalau boleh menilai sebanyak 4 kali dalam sepanjang latihan mengajar. Okey. Alright. Okey, kalau boleh kan latihan mengajar kan dalam masa 16 minggu tu kan. Okey. Jadi sekarang ni kita kena bahagikanlah katakan minggu pertama 2 minggu pertama observe sekali katakan. Okey, yang 2 minggu seterusnya observe sekali katakan. Macam tu
Alright ya. Tapi kami taklah tetapkan depend kepada kelapangan cikgu-cikgu untuk observe. Walau bagaimanapun kami pohon sekurang-kurangnya 4 kali buat observation. 4 kali daripada cikgu pembimbing. 4 kali tu yang dinilai secara berformat mengikut borang lah. Yes, kalau yang pembimbing tu kita nak masuk anytime pun tak kisah anytime pun tak apa. Ada cikgu yang yelah guru pelatih kan, takut juga kan ajar salah konsep dan apa kan. Jadi sekarang ni ada yang memang betul-betul cikgu pelatih mengajar dia duduk belakang setiap masa. Macam tu. Ada juga yang tengok situ. Yang dinilai tu yang direkodkan adalah 4 kali. Ya? 4 boleh. Boleh. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum Cik. Ya saya. Cik saya nak tanya. Pelatih saya ni, guru pelatih saya ni merupakan yang bekerja jugalah. Okey, sekarang ni dia ada 24 masa. Dan dia mengajar tahun 1, 2 dan 3. Okey, jadi untuk penilaian praktikal ni, maksudnya untuk 6 hingga ke 8 masa. So, guru pelatih saya ni boleh pilih lah. Contohnya tahun 1 dan 2 saja yang dia nak ambil untuk penilaian praktikal dia. Boleh macam tu ke? Tak boleh cikgu Cikgu Ramizah okey, seperti mana yang saya tekankan tadi alright, tak boleh nak pilih-pilih sebenarnya. Kalau yang 2 alam ni ataupun 2 topik ini dia guru pelatih dan pada masa sama mereka adalah guru di sekolah tersebut. Alright, jadi sekarang ni LM mereka adalah the whole sebenarnya. Itu LM mereka the whole. Okey, walau bagaimanapun mereka kan guru kalau guru tetap di sekolah kan, dia orang tak payah nak buat lesson plan yang agak panjang kan, dia gunakan ERPH kan. Okey, jadi sekarang ni depends kepada pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing. Sama ada mereka perlu guna ERPH saja tu ataupun mereka perlu gunakan template yang daripada UPSI. Depends kepada pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing. Tapi maksudnya saya kena refer dengan pensyarah lah. Refer dengan pensyarah nak guna template yang mana. Janganlah kita membebankan pelajar pula kan. Takkan nak buat dua PH pula kan. Jadi sekarang ni buat satu saja. Tapi depend kepada pensyarah penyelia ataupun guru pembimbing. Ya? Okey cikgu? Clear cikgu? Okey, maksudnya untuk mengajar tu dia RPH tu untuk whole tu lah, 24 masa tu lah dia kena submit lah macam tu. Ya betul. Sebabnya kami takkan nak pilih kan. Takkan nak pilih tahun 1, tahun 2 buat LM. Tahun 3 tak buat LM. So macam tak ada a proper way untuk kita pilih benda tu. Alright. Kalau kita pilih tahun 1, tahun 2, kenapa tahun 3 tak pilih? Kalau kita pilih tahun 2, tahun 3, kenapa tahun 1 tak boleh? Macam tu. So tak ada a proper way untuk, tak ada garis panduan yang lengkap untuk kita boleh pilih macam tu kan. Jadi kita ambil semua sekali. Ya cikgu, silakan cikgu. Cikgu Siti kan? Ya, saya nak tanya tentang dia punya RPH tu, adakah memang kena follow UPSI punya RPH? Okey, macam ni cikgu okey. Kalau boleh follow UPSI punya RPH. Kerana apa? Kerana RPH itu dah tailor-made dengan kita punya borang penilaian. Katakan borang penilaian kita minta kriteria-kriteria elemen merentas kurikulum dan sebagainya. Jadi mereka boleh terus je ikut, mereka boleh terus cikgu-cikgu untuk menilai ataupun pensyarah penyelia boleh menilai ikut terus kepada borang penilaian tersebut, tally up. Tapi kalau guna RPH di sekolah tak boleh, maybe tak selari dengan penilaian. Macam tu cikgu Okey, baik, terima kasih. Boleh? Okey, ya kenapa? Jadi ada juga yang bertanya kan. Minta maaf cikgu saya akan teruskan taklimat kerana ramai yang kata ada koko yang petang ni Jadi saya akan teruskan taklimat, okey. Habis nanti lepas tu baru kita tanya boleh Boleh cikgu Okey boleh. Alright. Okey, ada koko sorry Sekejap Alright, seterusnya kita pergi pula kepada guru kelayakan guru pembimbing ada 3 kriteria guru pembimbing Seterusnya kita pergi pula kepada tanggungjawab dan juga etika guru pembimbing Pertama sekali menyelia dan menilai guru pelatih. Seperti mana yang saya tekankan tadi, kami berharap sangat cikgu-cikgu dapat menyelia guru pelatih sekurang-kurangnya sebanyak 4 kali penyeliaan. Okey, seperti mana yang ditanya oleh guru tadi ada seorang cikgu tanya tadi. Alright, dia boleh datang ke bila-bila masa je nak boleh menyelia. Tapi yang direkod, penyeliaan yang rekod adalah sebanyak 4 kali sekurang-kurangnya Yang kedua, menjalankan 4 kali penyeliaan.
Yang seterusnya menyelia dan menilai aktiviti co-curriculum guru pelatih. Okey, guru pelatih ini kalau boleh cikgu-cikgu dedahkan mereka dengan aktiviti co-curriculum. Kerana aktiviti co-curriculum ini akan menyumbang sebanyak 5% daripada jumlah keseluruhan markah mereka. Yang seterusnya menjalankan penilaian prestasi guru pelatih mengikut prosedur dan kaedah yang telah ditetapkan oleh universiti. Okey, buat masa sekarang ni kami dah beralih daripada menggunakan penilaian berasaskan kepada kertas, kami dah beralih kepada sistem. Jadi pegawai sistem kami akan terangkan selepas saya taklimat ni Alright. Cikgu-cikgu kalau boleh tunggu sampai habis cikgu Lepas ni ada taklimat tentang bagaimana nak menilai mengikut sistem, menggunakan sistem, dan yang seterusnya bagaimana nak menuntut allowance. Boleh cikgu Alright. That's why saya nak kena cepat sikit Okey. Tanggungjawab Tika yang seterusnya menyemak dan memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar, membimbing dan juga membantu guru pelatih, dan seterusnya memaklumkan pentadbir institusi mengenai kemajuan guru pelatih dari semasa ke semasa. Dan juga kami amat berharap cikgu-cikgu dapat menghubungi pihak kami sekiranya ada masalah-masalah yang dirasakan perlu diberitahu kepada pihak universiti. Okay, especially masalah yang berkaitan dengan disiplin ataupun pelanggaran mana-mana peraturan sedia ada. Ya cikgu ya. Okay, seterusnya membincang dan menentukan grade LM. Okay. Dan yang ke-10 berbincang dengan pensyarah penyelia tentang kes guru pelatih yang perlu diberi perhatian segera, dan last sekali adalah melaporkan sebarang kes atau keadaan yang berkaitan dengan latihan mengajar Okey, ini merupakan sebenarnya ini adalah buku latihan mengajar tapi untuk semester 2 semester yang lepas dan juga semester ini kita akan menggunakan sistem. Okey, sebelum itu saya akan terangkan dulu apa penilaian yang akan dibuat. Alright, penilaian akan dibuat berdasarkan kepada 4 konstruk. Yang pertama sekali adalah perancangan ataupun persediaan. Sebenarnya yang ini kita akan menilai RPH sebenarnya yang keseluruhannya Yang seterusnya perkembangan. Perkembangan ni bagaimana cikgu-cikgu bila ada RPH dia nak jalankan aktiviti pengajaran di dalam kelas, okey, yang akan menyumbang sebanyak 60% Yang seterusnya sikap dan sasiah daripada pengamatan cikgu-cikgu semua, bagaimana guru pelatih ini, adakah dia dapat menonjolkan sikap sebagai seorang guru profesional dan sebagainya. Yang seterusnya curriculum 5% dan yang last yang keseluruhan ini akan menyumbang sebanyak 100%. Boleh cikgu? Alright. So ini merupakan borangnya, alright. Sama juga dalam sistem kami pun ada borang macam ni juga Ada perancangan, perkembangan dan juga penilaian. Macam start sikit. Okay. Itu sahaja bagi pihak kami. Okay. Bagi pihak saya alright taklimat ini akan diteruskan dengan pegawai IT kami Cik Ashikin untuk menerangkan bagaimana cikgu-cikgu boleh menjalankan penyediaan melalui sistem yang telah dibangun oleh pihak Pusat Latihan Mengajar dan juga industri. Cik Ashikin dah bersedia ke? Boleh Doktor. Okey, silakan Cik Ashikin. Okey. So sekarang saya share kejap Saya share macam mana cara-cara penggunaan borang penyediaan lah. So basically kami ada minta guru pelatih untuk minta email guru pembimbing masing-masing. So yang seeloknya boleh bagi email yang aktif lah. So nanti once dekat email tu akan ada link CBL tu. Link CBL tu so ada cbl.opsi.edu.my dalam dalam email tu lah. So nanti boleh klik link tu and masukkan username dengan password yang kami dah bagi lah. So nanti just sign in and nanti kat sini akan nampak berapa student yang di assign lah. So boleh tekan dekat my class ataupun my student
And nanti akan keluar nama-nama pelajar bimbingan bawah guru pembimbing lah. And nanti boleh tekan button evaluate. Nanti dia kosong je kat sini sebab belum tambah evaluation lagi macam ni. Untuk first supervision lah. Setakat ni okey ke? Boleh puan. Ulang puan. Ulang Oh. sekali lagi boleh tak? Okay, so first saya ada minta guru pelatih bagi email untuk guru pembimbing. Untuk guru pembimbing, sorry. Kita ada minta guru pelatih minta email daripada guru pembimbing. So nanti once saya dah readykan username dengan password, nanti saya akan send email untuk be directly to website ni lah. So nanti dekat email tu ada link untuk website ni dengan username dengan password lah. So nanti just klik link yang dalam email tu and nanti akan directly pergi website macam ni lah. So paparan dia akan macam ni. Pulami SIS Cloud-based Learning. So nanti dekat situ ada username dan password, just masukkan sign in macam biasalah. So boleh tekan dekat menu belah kiri ni, My Class ataupun My Student. And boleh tekan Evaluation. Add supervision. And nanti akan ada student number, student name, supervision book 4028 lah untuk di PLI. And supervision session ni penyediaan keberapa. So macam tadi kan perlu buat penyediaan 2 kali, bimbingan 2 kali, tu pun boleh masukkan dalam ni lah. So tarikh tu kalau boleh tarikh pencerapan lah. Maksudnya tekan start supervision ni. Nanti akan keluar macam ni, just tekan edit button and akan keluar lah borang penyeliaan. So isi-isi and bagi catatan masing-masing, rumusan masing-masing. And nanti akan ada 2 button dekat sini. Satu save marks dengan submit marks. So save mark ni basically untuk draft lah. So maksudnya boleh edit and boleh delete lagi. Kalau untuk submit marks ni maksudnya dah tak boleh edit. Contoh dia bila dah submit dia akan jadi macam ni. Ni, final lah. Status dah final. So boleh view je. Alamak, tak keluar pula. So nanti boleh nanti dia keluar balik lah borang tu. Lepas tu satu lagi boleh print lah untuk kegunaan masing-masing. Puan nak tanya, dia ada manual kan dekat situ kan? Kalau kita nak tengok kan macam mana isi benda tu semua ada bagi tahu kan dekat link tu. Bila kita tekan klik link tu semua ada kan? Paparan untuk guru pembimbing sebenarnya macam ni. Yang tu saya tunjuk sebab saya ada borang 4028 lah. Sebab ni untuk 3068 untuk LM. So paparan guru pembimbing macam ni. And ada video tutorial lah. So boleh Ada video tutorial tak apa masalah. So directly pergi YouTube je. So kat sini saya akan terangkan semua lah. Kalau masa kata puan cakap laju ke apa ke, kita boleh tengok balik, tak salah. Okay. Puan, minta maaf nak tanya Puan. Assalamualaikum. Maksudnya tahun ini sudah tidak ada borang hard copy ya. Sebelum ni kan UPSI punya penilaian pakai hard copy. Maksudnya sekarang melalui website sahaja ya. Sebaiknya website lah sebab kita orang boleh monitor terus Boleh lah. tengok sekali. So tak perlu dah buat yang hard copy tu dah. Kalau nak buat pun boleh tapi sebaiknya pakai sistem lah. Okey faham. Maknanya mencelang. Maknanya yang ni semua student tu yang akan tunjuk pada kita ataupun kita sendiri yang mencarikan ni apps ni. Tak, nanti saya send dekat email yang puan bagi guru pelatih. Sebab kita ada guru pelatih minta email. Nanti so puan akan hantar pada email kami lah supaya guru. Kalau boleh bagi email yang aktif lah and tak apa orang cakap yang tak apa? Yang boleh
masuk email lah sebab Approve lah maksudnya masih ni lah yang Ada ni, Assalamualaikum Puan. Ya, ya. Saya rasa kalau ada manual tu tak kita go through tu lah sebab kita akan masa tu panjang Okey. Okey, lagipun berkaitan dengan hak tu saya rasa semua dah pernah jadi dah apa panggil guru pembimbing lah ni. Cumanya beza sekarang ni hard copy, soft copy. Lepas tu dia IT pendigitalan ni yang nak menjadi masalah sikit dalam, tapi tak ada masalah pun benda ni boleh belajar. Dan kemudian email cikgu ni kita pakai solid terus pakai kita pakai Delimo. Kami semua ada MOE punya ni. Hak tu aktif. Boleh ke? Nak kena pakai Delima ke? Kalau pakai Delima saya bagi balik Delima. Sebab saya pakai email biasa tu. Ya, Tapi sebab boleh. apa? Sebab Delima tu untuk Pulau Pinang, terutamanya Pulau Pinang, penggunaan Delima termasuk dalam pendidikanan peringkat JPN. Saya rasa itu lebih praktikal sebab kita mengajar ni menggunakan Delima banyak. Akses itu. Itu lebih menasabah. Terima kasih yo. Okey, terima kasih. So saya rasa setakat ni je lah untuk saya punya apa ni, cara-cara pemarkahan penyelidikan. So Okey, cikgu-cikgu don't worry ya cikgu. Pihak kami akan hantar video bagaimana menggunakan sistem ya. Kami akan share dengan cikgu-cikgu semua video dengan sistem dan juga taklimat pada petang ini juga akan direkod dan juga akan dikongsi dengan cikgu-cikgu. Boleh cikgu ya? Okey, kita teruskan kepada tuntutan ya. Puan Mia dulu ke ataupun wakil FPM dulu? Silakan. Hari ni FPM dulu Doktor. Okey, FPM dulu. Okey, silakan. Wakil FPM. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Kejap ya, saya share dulu. Cikgu-cikgu semua tengok ya cikgu ya untuk tuntutan Silakan. Okey. Okey, baik. Okey, untuk minta maaf ya. Sebelum tu saya nak terangkan dulu pada hari ini ada dua kohort. Pertama sekali kohort mood cuti sekolah yang dikendalikan oleh Fakulti Pembangunan Manusia. Dan kohort kedua adalah kohort daripada Jabatan Agama Islam yang dikendalikan oleh UPSI Holding. Okey, ini adalah proses tuntutan pelajar yang di bawah UPSI Holding. Ya, kalau bawah Jabatan Agama Islam. Boleh cikgu-cikgu clear ya? Alright, silakan. okey, baik. Terima kasih Doktor. Okey, yang ini saya terangkan tuntutan untuk cikgu-cikgu yang buat tuntutan sebagai guru pembimbing untuk DPSP kohort 3 mood cuti sekolah. So untuk cikgu-cikgu yang di bawah UPSI Holding YIK yang menyelia guru-guru di bawah UPSI Holding nanti boleh buat tuntutan dengan UPSI Holding. Yang ini saya terangkan hanya untuk guru pembimbing DPSP mood cuti sekolah kohort 3 sahaja ya. Saya harap semua faham ya. Okey, untuk tuntutan kita akan menggunakan 5 borang. 5 borang ni wajib dihantar sewaktu membuat tuntutan. Okey, borang yang pertama, surat lantikan. Surat lantikan nanti saya akan share kepada guru-guru pembimbing. Once dah ada, kita akan email kepada guru pembimbing. Yang kedua, salinan rekod pertemuan penyeliaan. So memandangkan sekarang kita dah guna sistem, mungkin nanti cikgu-cikgu boleh print screen daripada sistem tadi tu, lepas tu boleh print out dan hantar sekali. Yang ketiga, saya perlukan salinan kad pengenalan cikgu-cikgu. Pastikan ya dekat bahagian atas ni cikgu-cikgu palangkan IC tu untuk kegunaan UPSI sahaja. So kita tak nak lah ada apa-apa isu nanti salah guna ke apa. Dan yang ketiga, saya perlukan salinan penyata nombor bank account. Pastikan ya nombor ni terang, jelas dan boleh nampak. Sebabnya pihak bendahari akan query nanti kalau kata mereka tak boleh nak baca ke apa sebabnya. Kalau ikut proses, once cikgu-cikgu dah hantar borang tuntutan ni, saya perlu daftar dulu cikgu-cikgu semua kepada pihak bendahari UPSI. Sebabnya kami tak ada lagi detail cikgu. So kalau kata bank statement kita tak nak baca, so nanti akan melambatkan proses pembayaran lah.
Dan last sekali saya perlukan maklumat guru pembimbing. Yang ini cikgu perlu isi dan pastikan saya boleh baca nama bank, nombor akaun, dan kalau kata pelajar ni cikgu ada selia 2 orang atau 3 orang, boleh letak nama semua pelajar kat dalam ni ya. Kalau kata seorang saja. Untuk penghantaran, saya ada 2 metod. Yang pertama, cikgu-cikgu boleh hantar by post. Boleh rujuk alamat yang tertera dekat skrin, ataupun kalau cikgu nak hantar terus direct ke kaunter pun tak ada masalah. Boleh datang ke fakulti, boleh rujuk email yang sama juga. Okey, itu sahaja untuk tuntutan bagi PSP Kohort 3. Cuma saya nak tekankan sekali lagi, saya minta sangat tolong pastikan salinan IC dan juga bank statement ni jelas dan boleh nampak. Sebab banyak kes sebelum ni payment jadi lambat sebabnya pihak bendahari terpaksa return kepada pihak fakulti sebabnya diorang tak boleh nak baca IC dan juga salinan penyata bank ni. Nak tanya, Ya. kohort cuti sekolah ni yang macam mana ni? Sebab saya, dia waktu cuti sekolah tu macam mana? Kalau ikutkan cikgu punya guru pelatih di bawah cikgu tu dia pelajar UHSB YIK ke kohort 3, ataupun kalau cikgu tak pasti boleh tanya balik dengan student. Untuk hari ni kita ada taklimat untuk 2 program sekali. Satu di PSP kohort 3 mood cuti sekolah, satu lagi under UHSB YIK. Okey. Maksudnya dua-dua pun akan kena hantar kat situ? Apa dia? Dua-dua kohort ni pun boleh hantar tuntutan? Ya, dua-dua boleh hantar tuntutan, cuma berbezalah. Kalau untuk program yang YIK boleh hantar dengan opsi holding, untuk kohort 3 di PSP boleh hantar dengan fakulti. Sekejap. Kalau misal kata apa benda-benda yang dokumen tadi kita tak sempat nak print screen, dia ada ke dekat sistem tu? Dekat sistem tadi saya rasa tak ada, tapi nanti insyaAllah kita boleh share dekat cikgu-cikgu, yang tu tak ada masalah lah. Dia akan share dekat email tu lah. Apa dia? Proses tuntutan ni dia akan share dekat email kita lah Nanti saya akan minta pihak Pulami untuk share kepada guru-guru pembimbing. Okey. Kalau kita dah terbagi email kita biasa, kita tukar, minta student bagi balik tukar pakai, sebabnya cikgu tu kata tadi lagi bagus kalau kita guna Direma. Jadi saya tukar balik ke Direma, boleh kan? Yang tu saya kena minta kepastian dulu daripada Dr. Mozani. Okey. Mungkin boleh respon kejap lagi. Ya, ada apa tu ya? Ada Tak. Email tu saya dah terbagi email biasa. Jadi saya nak tukar ke Dilema. Saya bagi balik submit ke email tukar ke Dilema, boleh tak? Okay, MOE punya. Okay, boleh. No worry. Nanti cikgu, kami ada grup WhatsApp antara pelajar. Jadi cikgu bagi tahu kepada pelajar untuk pelajar terus PM kepada Puan Balkis. Boleh cikgu? Okay. Boleh cikgu Cikgu akan bagi tahu the exact email yang cikgu gunakan. Cikgu bagi kepada pelajar cikgu. Sebab lagi senang sebab yang MOE ni dia tak campur email lain. Kalau email personal tu kadang-kadang tak apa-apa benda yang dia masuk ni. So kalau yang MOE tu terang-terang benda yang berkaitan belajar lah, sekolah lah. Betul cikgu. Alright Dato'. Okey cikgu Alright. Masa ni ya. Okey. Untuk yang dokumen-dokumen yang perlu dihantar tu, itu dapat daripada email guru pembimbing ke? Nanti kita akan share semua kepada student cikgu. Nanti mungkin diorang akan sampai dan pancarkan kepada guru pembimbing lah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik, sama. Okey, sebenarnya pada petang ini seperti mana yang saya tekankan pada awal taklimat ini, ada 2 program. Okey, pertama sekali mood cuti sekolah yang dikendalikan oleh Fakulti Pembangunan Manusia, dan pada masa yang sama ada lagi satu program yang dikendalikan oleh Opsi Holding, iaitu program YIK, cikgu-cikgu di bawah Yayasan Islam Kelantan, ya. Yayasan Islam Kelantan ni 30 orang je. Yang lain adalah semuanya mood cuti sekolah. Jadi sekarang ni yang taklimat yang telah diberikan oleh Puan Anis tadi adalah berkaitan dengan mood cuti sekolah. Bukan berkaitan dengan pelajar daripada Yayasan Islam Kelantan. Boleh ya? Faham ya? Ya. Pelajar daripada Yayasan Islam Kelantan
akan dihubungi oleh Puan Mira secara personal. Faham ya? Okey ya? Alright. Jadi sekarang ni kita dah sampai di pengakhiran ya untuk kita punya taklimat. Saya buka ruang dan peluang kepada cikgu-cikgu untuk tanya soalan apa yang perlu diklarify. Kalau boleh cikgu-cikgu tanya direct cikgu ya. Kalau nak type saya tak sempat nak baca cikgu ya. Okey, silakan cikgu. Assalamualaikum cikgu. Okey, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, selamat petang. Saya nak tanya. Saya nak tanya mengenai RPH mingguan. Macam mana tu ya RPH mingguan tu? Saya tak berapa nak jelas sangat. RPH mingguan yang mana tu cikgu? Yang mana tu cikgu? Okey, sebab bila saya tanya dengan guru pelatih ni, dia cakap dia ada dua. Satu RPH harian dan lagi satu mingguan. Yang mingguan tu dia tanya pula kepada saya macam mana nak buat. Lepas tu saya kata tolong refer dengan awak punya pensyarah macam mana dia nak. Itulah saya saya nak kepastian. Alright. Sebenarnya RPH mingguan tu RPH terbaik pada setiap minggu sebenarnya Okey, yang perlu diupload sebenarnya tapi tak itu kita boleh ke IB dululah. Kita buat RPH harian dia dulu semua sekali. Boleh cikgu? Cikgu Afzan. Okey, boleh. Boleh cikgu Afzan Okey. Lagi cikgu ya. Cikgu Hashmawi. Hashmawi macam mana? Okey, silakan. Baik, Assalamualaikum doktor. Saya Waalaikumsalam. Saya nak tanya mengikut guru pelatih saya, dia ada bagi tahu walaupun waktu relief mereka perlu adakan RPH. Jadi saya tak ada. Waktu relief tak ada RPH. Memang tak ada. Okay, baik, terima kasih. Okey cikgu. Silakan cikgu Miss Yuari. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya ada soalan sikit mengenai sekiranya macam ni, saya ni terpaksa cuti sakit apalah kata let's say 3 minggu ke, boleh ke guru lain mengganti saya selepas itu ataupun macam mana? Okey, cikgu Miss Wari boleh cikgu ya, tapi untuk claim seorang guru pelatih hanya boleh claim untuk seorang guru pembimbing. Jadi sekarang ni cikgu Miss Wari kan, okey kalau katakanlah cikgu Miss Wari katakan maybe tak orang kata tidak berada dalam keadaan yang sihat, alright, ada cikgu lain yang ganti, tapi nanti kalau claim nanti cikgu Miss Wari yang akan claim lah ya. Okey, boleh cikgu ya? Okey ya. Boleh. Dua orang. Terima kasih. Okey. Thank you. Okey, cikgu Nur saya tak nampak sangat nama Nur Hafizah kot ya. Okey, silakan. Assalamualaikum. Saya nak tanya penyediaan bersama guru pembimbing bersama dengan pensyarah ada tak? Ada. Ya, penyediaan itu tak diwajibkan, tapi kami sangat encourage. Sebab markah akhir nanti adalah markah persetujuan antara guru pembimbing dan juga pensyarah penyelia. Ya, alright Walau bagaimanapun kami tak wajibkan ada penyediaan bersama kerana kami tahu kekangan waktu kan. Kalau pensyarah penyelia dia kena travel ke sekolah yang agak jauh, dan juga kalau guru pembimbing mereka ada kelas-kelas tertentu yang kena masuk kan, tak bolehlah pula tinggalkan kelas kan. Jadi sekarang ni depends tak diwajibkan tapi sangat-sangat digalakkan. Ya cikgu ya? Okey, baik. Terima kasih. Alright, okey. Ada lagi ke cikgu? Okey, cikgu Divaki. Kalau kita Selamat petang doktor. Ni nak tanya soalan. Hari tu pelatih dia jumpa saya, memang macam doktor jelaskan tadi, mereka kena habiskan 6 jam. Okey. Daripada 6 jam tu, sekiranya 2 jam tu dia tidak dapat melaksanakan PDP disebabkan waktu itu digunakan untuk program lain. Maksudnya pelajar itu melibatkan diri dalam program lain. Padahal program itu berlaku pada waktu pelatih kena masuk dan menjalankan PDP. Jadi bagaimana penyediaan RPH dia dan pengajaran waktu itu cikgu, doktor? Okey, macam tu ya Puan Divaki ya. Alright. Kalaulah katakan exam kita dah plan betul-betul kan, dah ada jadual exam semua kan, tak perlu buat RPH sebab kita dah tahu dah. Tapi kalaulah cikgu tu on the spot tiba-tiba kena in charge cadet bomber punya aktiviti ke whatever ke,
So dia tak dapat masuk ke kelas. Contohnya sekarang ni kan. Tiba-tiba dia kena pergi hantar pelajar ke whatever ke. Dia perlu perlu menulis RPH dan di ruangan refleksi itu menyatakan bahawa PDP tidak dapat dijalankan dan juga akan ditangguh untuk kelas yang seterusnya. Boleh cikgu ya? Kalau dah well plan punya tentatif, kita tak perlu buat RPH. Tapi kalau memang tiba-tiba je okay, ada satu event ke apa ke yang perlu dihandle yang tak boleh masuk kelas, perlu buat refleksi tapi kena buat RPH. Macam ni Doktor, bukan masalah pelatih itu tak boleh masuk kelas. Pelajar itu terlibat program yang lain di sekolah. Contohnya katakan ada taklimat berkenaan dengan kesihatan. Waktu itu pelatih tak boleh mengajar. Okey, macam ni cikgu dia bagi. Cara Benda yang taklimat something tu kan, dia bukan berlaku pada setiap hari Selasa, bukan ke? Tidak. Jadi sekarang ni tak apa, dia tidaklah complete 6 jam pengajaran tu saya faham okey, tapi habis kena buat. Baik. Boleh cikgu Cuma refleksi tu je tetap benda lain kan. Tetaplah murid terlibat dengan ni. So PDPC akan disambung pada minggu hadapan macam tu. Ataupun yang berikutnya. Betul cikgu. Ya saya. Assalamualaikum Doktor. Ya saya. Saya nak tanya lah, untuk guru pelatih saya ni, dia sekolah agama, sekolah SRA. Kalau dia nak cukupkan 6 jam ni, dia termasuk pelajaran Al-Quran dengan hafazan ke tidak? Oh, macam mana tu saya ada kurang pastilah tentang SRA ni. Dia hafazan dengan Al-Quran dia hafazan dengan Al-Quran ni memang sebahagian ada PDP ke puan? Ya, betul. Dia memang tiap-tiap hari dia seminggu ada 4 kali lah. Okey, setakat ini kalau tak masuk lagi hafazan dengan Al-Quran tu tak cukup lagi 6 jam ke? Cukup. Tapi dia kena ambil pelajaran yang berbeza lah. Contoh darjah 2 dia ambil fiqah. Darjah 3 nanti dia akan ambil pelajaran lain lah. Tauhid macam tu. Okey. Kalau Al-Quran dan hafazan itu ada RPH tak? Ada. Okey, kalau ada RPH boleh. Ya. Boleh Alright boleh. Terima kasih. Okey, seterusnya cikgu Istina Okey, silakan. Cikgu. Ya unit CBD ni okey silakan. Silakan cik. Ya saya. Berkaitan dengan ERPH. Kalau pihak sekolah menetapkan kedua-duanya wajib buat. Yang sekolah punya wajib buat dan UPSI pun confirm buat. Boleh? Itu depend kepada sekolah. Itu depend kepada sekolah. Kalau sekolah kata kena wajib dua-dua, kena buat dua-dua. Macam tu Alright, boleh cikgu Alright. Tapi untuk ini 2 alam lagi kan. Cikgu guru pelatih daripada masa sama jadi cikgu betul-betul dekat sekolah kan. Alright Okey. Tapi pun ada kelonggaran di mana boleh deal lah dengan sekolah. Tapi bila dah sekolah kata RPH kena buat, UPSI kena buat, tidak boleh tidaklah pelajar itu ataupun guru pelatih kena ikut. Boleh cikgu? Okey cikgu. Assalamualaikum. Ya, saya. Saya tanya seliaan pelatih saya ni daripada guru JAIS. Jadi sekolah JAIS tak banyak co-curriculum. Kalau dia pergi kursus tu boleh katakan koko ke? Okey, macam ni memang ada masalah berkaitan dengan co-curriculum. Ada especially kalau di bawah sekolah Jabatan Agama Islam kan. Okey, jadi sekarang ni worst come to worst, kalau pergi taklimat ke, kalau pergi apa-apa pun bolehlah dia anggap koko juga sebab takkan nak buat koko dekat sekolah orang lain pula kan. Jadi sekarang itu pun dia boleh dikira sebagai co-curriculum. Don't worry cikgu. Boleh ya? Terima kasih. Okey. Ada lagi tak cikgu? Assalamualaikum Doktor. Okey saya. Okey, nak tanya, saya baru masuk so saya tak kalau yang untuk penyeliaan ni guru pembimbing kita kena dan 2 kali minta maaf cikgu jangan maaf tadi sedang tutup. Ini apa tak? Okey.
Okey, Cikgu Noain silakan. Kalau yang penyeliaan ni kena 2 kali pencerapan. Cikgu Nur Nadia, boleh ke? Cikgu Nur Nadia. Okey. Okey, dengar tak? Dengar. Okey. Kan guru pembimbing ada 4 kali penyeliaan, betul tak? Betul. So 2 kali pencerapan dengan 2 kali bimbingan ke macam mana? Dia macam ni. Dia kira sekarang ni nak orang kata mudahkan. Alright? Okey. Cikgu boleh pergi bila-bila je cikgu nak observe pelajar tu. Okey? Tapi kalau boleh 4 kali tu direkodkan. Itu saja. Kalau saya kata bimbingan, penasihatan yang WhatsApp pun nanti mesti ada yang cakap bimbingan ni apa benda sebenarnya, penasihat apa benda sebenarnya. Jadi sekarang ni cikgu-cikgu pun saya anggap memang dah pakar dalam bidang perguruan. Jadi sekarang ni cikgu-cikgu boleh pergi bila-bila je penyeliaan, tapi kalau boleh yang direkodkan ada sebanyak 4 kali. Boleh cikgu? Yang diisi dalam sistem yang diberi markah tu lah 4 kali. Boleh ya? Okey. Seterusnya, silakan cikgu. Ada lagi ke? Okey, soalan yang terakhir daripada cikgu Wan Okey, silakan cikgu Wan. Soalan terakhir Okey. Okey. Doktor, guru pelatih saya ni dia masuk 12 hari bulan 5. Sebab 11 hari bulan tu kita cuti sebab sukan. Okey, boleh? Faham? Lepas tu 12 hari bulan 5 hingga 15 hari bulan dia mengikuti co-curricular PPT camping. Jadi dia perlu tak buat RPH? Tak perlu. Tak perlu. Maksudnya minggu ni lah start RPH tapi sila nyatakan okey, 5 daripada 12 hari bulan tu katakan 11 hari bulan cuti peristiwa. 12 hari bulan hingga 15 hari bulan adalah camping and whatsoever. Dekat mana tak tarikh bila. Boleh? Doktor. Terima kasih. Okey, sebab saya first time jadi guru pembimbing. So jadi saya kalau ada apa-apa soalan je kita boleh tanya Kak Puan Balkis tu sendiri ke ataupun macam mana? Kalau lah teacher. Okey, boleh tanya Kak Puan Balkis. Okey, boleh tanya Kak Puan Balkis kalau kalau Puan Balkis perlu rujuk dia akan rujuk saya lah. Boleh Okey, itu saja saya rasa untuk taklimat kita pada petang ini. Terima kasih sangat-sangat kepada cikgu-cikgu semua yang meluangkan masa. Alright, kalau ada apa-apa just contact Pulami kalau ada apa-apa boleh kontak Pulami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan daripada pihak Pulami Okey, assalamualaikum cikgu. Jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.